Kenapa pelakon Batman selalu bertukar? Pernah tak tertanya-tanya kenapa Batman selalu bertukar pelakon? Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck dan Robert Pattinson. Sebenarnya tak ada satu sebab khusus kenapa mereka bertukar, tetapi kalau tengok sejarah Batman, kebanyakan berlaku kerana perbezaan kreatif, masalah produksi ataupun perubahan hala tuju studio. Contohnya, Michael Keaton memilih untuk tidak meneruskan Batman selepas perubahan visi daripada Tim Burton kepada George Marker. Val Kilmer pula tidak kembali sebagai Batman selepas Batman Forever, manakala George Clooney sendiri mengakui dia kecewa dengan Batman dan Robin. Kemudian datang Christian Bale. Bale sebenarnya tidak dipecat. Trilogi The Dark Knight mempunyai dirancang dan mempunyai perakhiran. Jadi selepas The Dark Knight Rises, kisah Batman versinya tamat. Kemudian DC masuk ke era yang baru. Ben Affleck menjadi Batman dalam DCEU, tetapi akhirnya meninggalkan watak itu selepas beberapa perubahan projek dan masalah produksi dan pengalamannya sukar ketika era Justice League. Dan selepas itu Robert Pattinson muncul sebagai Batman versi yang baru. Masalahnya Batman versi Pattinson bukan sekadar pertukaran pelakon, ia berbeza dunia dan cerita yang berbeza. Inilah yang membezakan Batman dan karakter seperti Iron Man dan Captain America dalam MCU. Marvel membina satu kesinambungan yang besar selama bertahun-tahun, dan DC juga mempunyai sejarah yang lebih kompleks dengan pelbagai reboot, timeline dan visi pengarah. Sebab itu Batman boleh berubah daripada Keaton kepada Bale kepada Affleck dan kepada Pattinson. Jadi sebenarnya Batman bukan sekadar bertukar pelakon. Setiap era memberikan kita versi Bruce Wayne yang berbeza, tetapi sekarang saya nak tahu daripada Batman yang pernah muncul, mana satu pilihan korang?